10 sahabat Nabi yang Nabi jamin syurga, 9 ahli politik. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Sa'id Zubair, Abu Ubaidah, Amir Al-Jarrah, Amr bin Auf. Kecuali Amr bin Auf, seorang businessman, 9 lagi ahli politik. Lah ni ada tak 9 ahli politik tu untuk okey di Malaysia serupa dengan 9 orang Abdullah Ibn Jarrah, kau pada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar semua jadi pemerintah belaka. Ada serupa lagu tu. Jangan guna cerita orang untuk kebaikan cerita kita. Nah, duk oyak cerita Nabi, duk oyak cerita sahabat. Tujuan gapo? Nak oyak demo. Supa ke dak? Lah ni supa ke dak? Lah ni hangpa nak tengok demo lah ni. Demo supa ke dak? Kalau supa 100% tak ada khilaf ulama wajib guna dak. Lah ni tak supa tu masalah. Maka bila tak supa, hukum dia jadi bertukar. Nah, jangan bukan kata orang tak main politik tu menolak politik dak. Dia menolak orang sekarang. Bukan politik tu sendiri. Nah, apa dah yang cerita sahabat? Oh, yang cerita demo baik ke dak? Supa ke dak demo janji ke apa dia? Hak ni. Jadi mengundi tak mengundi tu terpulang pada dia lah nak mengundi tak si mengundi. Sebab dia keliru dah tu. Sebab dulu dia janji kata buat tak si buat dah pula. Nah, jangan duk menipu masyarakat. Oyak biar jujur kita ni. Nak oyak cerita kita. Bolah lesen kau sahabat. Kau 10 dijamin syurga ni. Ai rasa pok dia tak rela kata. Ambo tak ada kaitan dengan demo, apa boleh cerita ambo. Nak rakyat demo betul. Sebab ayat cerita 9 sahabat. Kenapa dia cerita lagu ni? Hak ni menggunakan nama sahabat. Menggunakan agama. Menggunakan agama. Ambo nak sokong 10 sahabat ni. Ada ke calon dia? Ambo nak pakai selalu lah.